tak tidur. This year untuk bulan Ramadan is sangat-sangat tak function ya. Sebab kita satu keluarga semua kena influenza A. Tiga rumah kena. Aku pun tak tahu mana datang jangkit tu. Sampaikan satu keluarga kena, except for Daddy and Batam. Yang lain semua kena. So bayangkan, planning nak kemas rumah tertangguh. Lepas tu bila rasa dah baik sikit, okey lah, can lah puasa. Ingat boleh lah buat kerja sikit. Tak boleh. I feel like macam semput. Lepas tu kena makan Nexa balik semula. Sebemban ubat, mana dengar kena gastrik, mana kena influenza A. Makan ubat antiviral tu kena gastrik, tak makan ubat antiviral badan lemah. Lepas tu aku tak habiskan. Tinggal lagi 2 hari ke 3 hari aku tak habiskan sebab dah tak boleh tahan kena gastrik. So makan ni dengan I think ubat batuk putih ni. And this one every day. Lepas makan ni kurang sikit, lepas tu dah boleh buat kerja. Kalau tak boleh buat kerja. Dah ada sangkut. Tak berserak, belum kemas. Lagi seminggu tau nak raya ni. Satu apa pun tak kemas. Hari ni baru start basuh kapet. Kalau tak paksa diri memang tak buat kerja lah. Lepas tu cadar pun aku tak pasang lagi. Aku biarkan. Sebab aku fikir tak apalah, dah lalang nanti nak raya pasang sekali lah. Tapi serius memang tak larat gila. Bayangkan last year ada juga aku rekod sahur. This year tak ada, ke laut gila. Tak kena macam gitu. Minum air rasa tak sedap. Selalu kan aku buka jarang minum manis. Gara-gara influenza, aku kena pergi cari air manis. Kalau tak, aku tak boleh minum air. Minum air mineral rasa macam payau, macam pahit. Memang uncomfortable gila-gila. Diorang sampai pergi injection tau. Aku rasa dah hilang dah. Sebaik dia tak lebam. Masa dah dapat tahu je influenza, terus injek. Pasal dah tak larat, memang badan sakit nah. Lepas tu bila badan dah okey, dah seminggu quarantine, okey lah kita pergilah UiTM nak pergi cari baju raya. Balik tu macam orang kepenatan, macam aku pergi hiking macam gitu rasa. Cakap ya Allah, hai. So masa time tu balik terus jemur baju. Terus dah ada stuck macam semput gila-gila. Lepas tu doktor cakap untuk influenza ni, untuk betul-betul hilang ambil masa 20 hari. 20 hari cok. Nak menahan dia memang very uncomfortable sebab lagi jahat daripada yang lain. 2023 kena, and then 2026 again sekali lagi kena. Bulan puasa sama juga. I is so stressed. But now alhamdulillah better. Cumanya Iyas dengan Iya dah berapa hari tak pergi sekolah sebab dada diorang rasa macam sesak. Lepas tu badan macam penat gila. Memang penat gila, rabak. I wish dia tak kena, tapi dia kena makan ubat sebab takut kena jangkit. So ya, 2026 kena influenza again. So that's why aku punya vlog pun semua cacah barbah. Aku tak ada post apa benda.
Aku nak keluarkan kamera tak larat, tak tahu apa yang nak rekod, tak tahu nak bercerita apa. Sebab memang down gila babi lah. Makan rasa macam tak boleh nak makan, muntah. Perut rasa lapar tapi bila makan muntah. Tekak rasa tak sedap, macam pil tu tersangkut kat tekak. Dia punya rasa dia macam gitulah. Aku dah jadikan kotak ni as dia punya katil. So cute. Nanti kalau dia buat lagi aku try record. Iya je baba. Ni cantik lah Jah. Ya kita tengok depan. Nasi goreng USA. Buka pukul 7. Kita buka pukul 9.21. Tarik lah. Tapi putih tak ada tau, yang merah. Yesnya. Yes. It's mine. I thought the ayam is kecil-kecil. Dah dapat. 2 jam kita tunggu Ajim potong rambut. 2 jam. Ni 2 jam. Ni dengan ni tok. Ni. Daripada makan tadi, lepas kedai makan tu buat dah sampai sekarang tak berhenti kan? Dah masa Kita kita sampai dengar jalan kita pergi penat. Family Mart. Pergi cuci mata. Dah tempat tenaga. Kita dah hantar 2 ketul tu. Sampah taruh kat belakang. Kita hantar 2 ketul balik kampung dulu. Taruhlah belakang. Yang bestnya Copyright asu. Kau lepas tu kau tu. biarlah. B kalau buka almari untuk susun stuff, dia tak akan sibuk nak masuk almari. Tak macam Sino. Sino kalau kita buka almari, dia dulu yang masuk. B dia tak kisah. Dia chill je. Tengok muka chill dia. Itu muka tadi. Okay B, kita tidur lambat sikit B. Proses untuk mengemas. Takut Jumaat Raya. Saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu. TV lambat. Maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh Hari Raya Puasa bagi negeri seluruh Malaysia adalah pada hari Sabtu 21 Mac. Sibuk. Dapat apa? Hello, tunjuk lah. Next was donuts, Tommy. Habis That's kot. what for donuts. It's hot. It's katana. For me. Yeah, I know it's for you. Who give you? Uncle. Then you say thank you tak? Yeah, thank you. You say thank you? Habis. Kita ada berserak staff. Daddy dah masukkan beras kat dalam ketupat. Besok baru tu. Oh, by the way. Tada, pandan chiffon. RM1.99, RM2. So that's why I buy untuk try. And also my Shaho for the last day untuk tahun ni. Semoga tahun depan kita jumpa lagi. Nak kemas ni sebenarnya. Ni apa benda lah. B. 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 Ha. Allah, member bogel. Member berak. Kau tengok bontot habis kenapa B?